Kebanyakan artis-artis ni jahil dalam bab ilmu agama. Sebab tu kalau korang tengoklah artikel yang dikeluarkan macam ini, korang boleh nampak kan mereka ni tak faham pasal Islam. Walaupun artis tu dah pergi majlis ilmu agama, sebulan tu adalah sekali dua majlis dalam usrah mereka tu. Sebenarnya memang tak cukup lah untuk belajar agama jenis yang sekali dua dalam sebulan ni. Sebab lagi 28 hari tu, mereka lebih banyak dengan kehidupan mereka yang bukan dalam circle-circle orang yang bertakwa. Ilmu agama ni kita kena belajar hari-hari sebab ianya satu tuntutan yang wajib dalam agama. Sebab itu, mereka tetap dengan kerjaya maksiat mereka dan sebab itu jugalah mereka ni tiada kekuatan untuk tinggalkan maksiat dalam pencarian pendapatan mereka. Sebab bagi mereka, apa yang mereka buat tu adalah halal atas dasar cari rezeki. Sedangkan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah haram. Yang aku peliknya, ustaz-ustaz yang mereka jemput ni. Mesti ustaz-ustaz yang jenis kena dengan tekak dan hawa nafsu mereka tu kan. Atau mungkin ustaz-ustaz yang mereka jemput tu tak berani nak tegur artis-artis ni. Yelah, kalau tegur tak dapatlah salam kaut berkali-kali. Payment pun masuk kan. Contohlah kalau ustaz tu betul-betul orang yang bertakwa dan tegas dalam syariat Islam. Mesti ustaz tu dah berani tegur dalam tuntutan Islam buat amal ma'ruf nahi munkar. Dia mesti dah sampaikan ilmu untuk mencegah seperti pelakon lelaki yang sumber pendapatannya dari hasil pegang dan peluk pelakon perempuan yang lain untuk mendalami sesuatu watak-watak dalam lakonan mereka. Sepatutnya, ustaz kena tegur perbuatan ini haram. Kalau dalam hal muzik pula, mengenai penyanyi, takkanlah ustaz-ustaz yang mengajar tidak menegur pasal muzik yang mereka cipta tu ada unsur perbuatan haram. Atau mengenai penyanyi-penyanyi wanita yang makin ramai hari ini yang buat konsert. Terang-terang haram bagi seorang wanita melunakkan suara-suara mereka di atas pentas di hadapan lelaki yang bukan halal bagi mereka. Siap menari di atas pentas lagi tu, terkangkang sana sini. Korang dengarkanlah video ini sampai habis sebab ianya ilmu yang wajib kita pelajari. Sebelum itu, jemput dulu bersilaturahim dengan aku dengan korang tekan tombol tambah di sebelah kanan korang ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, aku nak minta maaf atas teguran yang sangat keras ini. Tak adalah keras sangat pun. Sebab keadaan kita hari ini dah benar-benar dekat dengan kiamat. Dan sekarang ini, kita dalam kehidupan fitnah Dajjal yang sangat dahsyat. Kita semua dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya. So, jom kita belajar sedikit ilmu agama dalam konten ini dalam bentuk nasihat yang mudah untuk semua orang faham. Pernah tak kita fikir, kenapa suara wanita boleh jadi aurat? Bukan nak halang wanita bersuara, tapi bila suara itu diwarnai dengan lenggok, alunan, lagu yang melalaikan, kita kena tanya adakah ini menjaga maruah atau membuka fitnah? Pertama sekali kita kena faham bab fardu ain, aurat wanita dalam solat, aurat wanita di luar solat dan aurat wanita selepas dia bergelar seorang isteri. Dalam solat, seluruh tubuh wanita kecuali muka dan tapak tangan ditutup. Suara wanita dalam solat diperlahankan dalam bacaan solat mereka seperti tidak kedengaran. Sebenarnya dalam solat pun Islam dah mendidik kita tentang suara wanita. Kedua, aurat di luar solat. Ulama sepakat auratnya adalah seluruh anggota tubuh mereka. Suara asalnya bukan aurat. Tapi bila diolah dengan godaan, disitulah bermulanya garis fitnah. Yang ketiga, aurat setelah berkahwin. Bagi suami, suara isteri bukan aurat. Tapi bagi orang lain, adab dan batas tetap perlu dijaga. Suara yang menggoda bukan hak untuk lelaki lain yang bukan halal bagi dirinya. Jadi hari ini, konsert dan industri hiburan penuh dengan suara yang mengalun dan melalaikan. Bila wanita menyanyi dengan lenggok, dengan lirik yang melalaikan percampuran lelaki dan wanita, ia bukan sekadar suara. Ia dah jadi fitnah. Nabi SAW dah ingatkan di akhir zaman bila penyanyi wanita berleluasa, muzik dihalalkan. Di situlah tanda-tanda akhir zaman, punca akan berlakunya gempa bumi yang dahsyat. Maka, adakah kita nak jadi sebahagian dari fitnah itu?
Kita tak mahu jatuhkan sesiapa, tapi Islam ajar kita cara menegur. Kita ajak wanita dan lelaki faham bahawa suara yang dijaga itu tanda kemuliaan. Teguran kita bukan untuk menghina, tapi untuk menyelamatkan maruah agar kita semua kembali pada adab dalam beragama. Akhirnya, kita semua ada tanggungjawab. Bukan nak sekat seni hiburan, tapi nak letakkan seni hiburan ni di landasan yang Allah redha. Kita tak mahu suara yang melalaikan, tapi kita nak suara yang membina. Jomlah kita sama-sama sebarkan ilmu ini, bantu sharekan video ini sebanyak mungkin sebagai asbab kita dapat menyelamatkan umat-umat Islam yang sedang berada di tebing-tebing neraka. InsyaAllah, aku akan sharekan lagi lebih banyak lagi perkongsian ilmu fiqh dan kesedaran untuk umat di akhir zaman. Mari kita sama-sama kembali pada kebenaran. Maafkanlah aku jika video ini sedikit keras. Tapi itulah tandanya aku sayangkan saudara-saudara Islam aku yang lain. Amar ma'ruf dan nahi munkar ini tuntutan dari Allah Azza wa Jalla. Bukan nak tunjuk orang yang menegur itu seorang yang hebat atau dialah yang terpaling betul. Bukan. Bukan macam tu. Sebab agama Islam ini adalah agama nasihat. Kerana ianya adalah tanda kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semua dalam bentuk saling berpesan-pesan supaya Allah tak turunkan bala kepada kita semua. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.